Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kepada guru-guru yang memilih saya sebagai calon ketua pengawas SMK Dato' On. Sebelum saya membentangkan manifesto saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ahmad Umayharas bin Muhammad Mahdan dari tingkatan 3 Universiti Malaya. Sebenarnya saya merasa layak untuk memegang jawatan ketua pengawas kerana saya berasa saya bertanggungjawab dan tegas melaksanakan tugas. Oleh itu, saya bersedia menerima jawatan ketua pengawas untuk memikul amanah yang besar dan mencabar. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan membentangkan beberapa manifesto saya sekiranya saya menjadi ketua pengawas. Pertama, saya ingin menjadikan suasana sekolah menjadi lebih selamat, lebih beradab, lebih teratur. Saya yakin pengawas bukan sekadar menegur atau mencatat nama, tetapi menjadi tempat rakan-rakan untuk mencari bantuan ketika dalam masalah. Kedua, saya komited untuk meningkatkan kebersihan persekitaran sekolah. Dengan pengawasan yang lebih rapi, kita dapat mewujudkan persekitaran belajar yang lebih bersih dan selesa. Jelaslah matlamat saya untuk menjadikan sekolah lebih selamat dan mewujudkan individu yang lebih berdisiplin. Sebagai penutup, saya percaya bahawa disiplin yang kuat akan menjadikan sekolah lebih selamat, lebih teratur dan lebih menyenangkan untuk kita semua. Dengan sokongan anda, saya akan memimpin dengan lebih tegas, bertanggungjawab dan adil. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengarkan manifesto saya. Slogan saya, disiplin dipimpin, sekolah diperkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.